Sarisa. Ini kita akan terangkan zaman prasejarah. Kejap. Zaman prasejarah apa? Entahlah. Cuba tanya di sekolah dia lupa ke. Zaman prasejarah ni zaman sebelum manusia mengenal kisah. Sekarang mari kami terangkan tentang zaman batu dan zaman logam. Jom. Diorang. Dah jugalah. Zaman yang pertama adalah zaman Paleolitik atau dikenali sebagai zaman batu lama. Zaman ini merupakan zaman yang sangat mencabar. Mereka hidup berpindah randa. Selain itu, mereka juga tinggal di gua atau di bawah pokok. Ciri utama zaman Paleolitik ialah guna alat batu kasar. Mereka menggunakan alat batu kasar untuk memburu haiwan. Mereka memburu haiwan untuk mendapatkan makanan. Selain itu, mereka juga mengumpul hasil hutan untuk memakan dan meneruskan hidup. Ada lokasi-lokasi pada zaman Paleolitik ialah Gua Chauvet di Perancis dan Gua Nia di Sarawak. Yang kedua, zaman Mesolitik atau dikenali sebagai zaman batu pertengahan. Waktu ni hidup diorang dah makin berkembang jadi lebih baik. Diorang pun dah reti membuat alat yang lebih halus yang dipanggil mikrolit. Di zaman Mesolitik, diorang dah boleh membuat tembikar, tangkap ikan dan melakukan upacara pembunuhan. Lokasi penting di zaman Mesolitik ialah di Gua Padanin di Myanmar dan di Sahyun di Vietnam. Yang ketiga, zaman Neolitik atau dikenali sebagai zaman batu baru. Di zaman ini, manusia mula bercocok tanam dan menternak haiwan. Ciri-ciri pada zaman Neolitik ini pula mempunyai penempatan yang tetap dan juga peralatan mereka lebih halus dan kemas. Antara lokasi pada zaman Neolitik ni ialah Bancang, Thailand dan juga Buacang, Kelantan. Zaman logam ni merujuk kepada penggunaan gangsa dan besi. Oh, baru saya ingat. Ciri-ciri kehidupan ni, mereka dah boleh guna peralatan yang lebih kuat. Ya, betul tu. Contoh macam kapak besi bersongkit, tukang mawas dan pisau bersongkit. Lokasi pada zaman ini pula ialah seperti Stonehenge di Britain dan Sahyun di Vietnam. Oh, baru saya ingat. Oh, macam tu rupanya tahu batu dan zaman logam. Jadi, sekarang kita akan masuk topik yang terakhir. Jadi, topik yang seterusnya ialah sumbangan zaman prasejarah kepada kemajuan kehidupan manusia. Aktiviti pertanian bermula pada zaman Neolitik apabila manusia mula menanam tanaman seperti padi, gandum dan barley. Pertanian menjadi kegiatan ekonomi penting kerana hasil tanaman boleh digunakan untuk makanan harian dan lebihan boleh ditukar dengan komuniti lain. Dengan adanya pertanian, manusia mula hidup menetap di kawasan tanah subur sama ada di tanah tinggi atau tanah rendah, lalu terbentuklah kampung dan masyarakat awal. Aktiviti memburu binatang merupakan aktiviti yang paling tua yang diamalkan oleh manusia pada zaman dahulu untuk mendapatkan makanan. Pada zaman ini juga manusia masih mengamalkan aktiviti ini. Sejak zaman Neolitik, manusia telah mempunyai kemahiran menternak binatang. Aktiviti ini membolehkan mereka mendapatkan sumber makanan secara berterusan. Sejak zaman Neolitik juga, manusia mempunyai kebolehan dan kepakaran untuk membina monumen dan binaan yang digunakan untuk pelbagai tujuan. Binaan ini sebagainya masih kekal sebagai warisan sejarah. Negara Malaysia juga tidak terkecuali melalui zaman prasejarah. Penemuan tinggalnya manusia zaman prasejarah menunjukkan sejak 40,000 tahun yang lalu. Wujudnya zaman prasejarah di negara ini dapat dilihat melalui pelbagai bukti seperti contoh yang tertulis dalam ini. Teknologi. Kewujudan zaman prasejarah di Malaysia dibuktikan melalui penemuan pelbagai jenis peralatan. Penemuan ini menunjukkan manusia prasejarah mempunyai kemahiran menghasilkan peralatan batu dan logam. Peralatan tersebut digunakan untuk memotong, meletak dan memecahkan tulang. Selain itu, penemuan di Kota Tampan, Perak dan di Kayu Sabah menunjukkan wujudnya bengkel pembuat peralatan batu. Peralatan batu zaman Neolitik di Hulu Perak pula menunjukkan manusia telah mampu menggilap alatan tersebut. Akhir sekali, peralatan logam yang ditemukan di Kelang, Selangor membuktikan kewujudan zaman logam di negara ini. Selain itu, kewujudan zaman prasejarah di Malaysia turut dibuktikan melalui kemahiran pembuatan tembikar dan manik. Penemuan pelbagai jenis tembikar di Gua Nia, Sarawak menunjukkan manusia prasejarah telah melakukan inovasi yang hebat. Tembikar yang dihasilkan mempunyai pelbagai bentuk, saiz dan corak hiasan.
Sesampai itu, pelbagai jenis manik turut ditemukan di Kuala Selising, Perak dan Lembab. Akhir sekali, kepercayaan bukti tinggalan masyarakat zaman bersejarah di negara kita juga ditemukan melalui pertemuan artefak di beberapa tempat perkuburan.